Okay, Assalamualaikum. Saya Amy Eliani binti Mazin dari Universiti Islam Selangor. Alhamdulillah untuk hari ini saya mengikuti bengkel Next Gen AI Daim, dan selepas saya meniti sendiri kursus Next Gen AI Daim, alhamdulillah setakat ni saya nampak dia lebih berbeza lah dari segi satunya dari segi penyampaian oleh tenaga pengajar tersebut, iaitu Bro Hafizi dan juga Bro Hanif, dari sudut latar belakang mereka juga daripada berkecimpung dengan dakwah, dan penyampaian tu saya lebih memahami dari sudut konsep asas yang kita perlu faham dalam kita nak membina satu-satu yang berbentuk AI digital lah dalam dakwah. Walaupun kita nak keluarkan digital AI tu bentuk video ataupun bentuk komik ataupun poster dan sebagainya, bagus dan berkesan kepada kita generasi yang mungkin generasi yang Y, generasi X yang nak belajar dakwah digital melalui AI. Okey, dan yang terakhir daripada saya sangat menggalakkan sebagai maksudnya dalam generasi Gen Y, kat sini saya sangat menggalakkan kepada generasi kita lah walaupun AI ni dia dalam golongan orang muda, orang-orang yang Gen Z tu semua, tapi kita perlu mengikuti peredaran arus zaman dalam kita menyampaikan dakwah itu sendiri, menyampaikan mesej Islam tu sendirilah. Dan di situ saya amat galakkan lah kepada semua yang bergelar Muslim, saya galakkan untuk menyertai bengkel Next Gen AI ini.